Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. yang juga setiausaha JKK Kampung Bukit Wan, manakala lagunya dicipta oleh Encik Wahab bin Ali. Marilah sama-sama kita menyanyi dan menghayati setiap baris lagu Kampung Gemilang dengan segala Assalamualaikum. Kami warga Kampung Bukit Wan berikrah akan berganding bahu untuk mencapai kampung yang gemilang, harmoni serta terus maju. Kampung kita, tanggung jawab kita, perpaduan asas kejayaan. Tolong menolong sesama kita, yang tua sama yang muda, dalam mencapai harapan.
akan dikecapi. Demi untuk umat generasi bertuah, pemimpin dihormati. Itulah harapan bagi warganya, Bukit Wan akan terus gemilang. Bukit Wan akan terus gemilang. Tak pengurusi menegur dalam mesyuarat, ada tak pengurusi memantau. Jadi sebenarnya secara tersurat dan tersirat kita boleh tahu apa ada air lagi. Air gapo tu? Tu lagi air. Mana tu? Campur lagi. Lagi tak mau boleh kenyang lagi. Saya angkat aturan. Belajar membaca, menulis dan mengira, melukis bersama warna, dirabika kemas kita. Kita belajar membaca, menulis dan mengira, melukis bersama warna, dirabika kemas kita. Hubungan penduduk kampung Bukit Wan ni ibarat orang kata seperti au dengan tebing. Saling memerlukan, saling bekerjasama, berpadu. Seperti kata pepatah lah, bulak air kerana berbetul, bulak manusia kerana mabakar. Kalau tidak akan masyarakat kita boleh nampak dengan sebegini indah kampung, dengan kebersihan dia, dengan keceriaan dia, tanpa ada perpaduan sesama penduduk. Saya rasa lah penglibatan KKLBW ni cukup besarlah kepada masyarakat kampung. Yang mana apabila ada pertandingan anugerah desa cemerlang, sekurang-kurangnya orang penduduk kampung ataupun masyarakat kampung amnya dapat mendekatkan diri dengan kementerian. Kalau sebelum ni mungkin dengar dalam berita je lah kementerian, tetapi sehingga hari ini kita dapat lihat dan kita dapat saksi kementerian berkampung di kampung Bukit Wan ni semata-mata untuk menghakimi pertandingan kampung. Dan seterusnya saya rasa ini bagi satu orang kata begitu signifikan lah. Yang begitu bermakna untuk orang kampung. Seperti mana yang disarankan oleh Perdana Menteri kita lah. Mana kita nak masyarakat kampung ni bukan seperti masyarakat kampung dulu. Masyarakat kampung yang lebih ekonomi. Penduduk kampung sini dari setakat yang Kak ingat dari awal lagi memang pergaulan dia memang rapat. Penduduk dia memang boleh dikatakan sentiasa bersatu hati dah.
Tak pernah ada perpecahan ke, pergaduhan ke, memang tak ada lah. Keistimewaan yang paling saya rasa tidak ada di tempat lain adalah perpaduan. Perpaduan. Pertama, yang kedua dari segi tradisi tu. Yang mana seperti permainan porok. Tidak ada di tempat lain. Carilah di mana-mana tempat pun, porok ni tidak ada di tempat lain, hanya ada di kampung Bukit Wan sahaja. Sebab tu kita apabila ada pertandingan Anugerah Desa Cemerlang, kita cuba tunjulkan permainan tradisi kita ni biar orang kata tidak ditelan zaman. Kita yang menariklah bagi kita ni, contohnya saya bagi sebagai tempat perkelahan iaitu produk pelancungan. Kita ada air terjun Sebatu yang mana walaupun Bukit Wan ni berada di area Kuala Terengganu, mana masih dekatlah dengan bandar Kuala Terengganu, dan tidak ada di area ni kawasan perkelahan yang ada air terjun. Yang mana kalau yang ada pun di Kuala Beran, di Setiu, Besuk, tapi kita ada Pancu Sebatu. Dan dia begitu digemari, popular di kalangan masyarakat di daerah Kuala Terengganu. Kaum wanita sini memang ada yang kerja-kerjaan pun ada, kerja petani pun ada, menoreh getah pun ada. Tapi walaupun kata banyak cabangan yang kaum wanita pergi, tapi kerja bagi kampung memang kita tak abaikan. Dalam macam gotong royong ke, aktiviti keagamaan ke, mesti kita luangkan masa. Jadi gotong royong ataupun bersih kampung, buat taman ke apa ke, tenaga wanita kadang-kadang melebihi daripada lelaki. Okey, berkenaan dengan belia, setakat hari ni saya perhatikanlah. Masalah yang paling ketara saya kata tidak ada. Sebab biasa belia adalah masalah berkaitan dengan sosial. Berkaitan dengan sosial. Sebagaimana Cik lihat sendirilah, walaupun kata jumlah penduduk kampung tidaklah kata sampai 1,000 orang, tetapi dengan jumlah 500 orang tu adalah cukup ramai dah. Tapi gejala-gejala sosial tidak ada. Ini berlaku kerana kecanaan daripada JKK, dan saya sendiri selaku ketua pemuda, selaku ahli jawatankuasa belia, sentiasa ambil cakna masalah apa yang diutarakan oleh belia. Contoh yang paling jelas lah, kalau belia hari ni adalah kerana tumpuan, kecanaan. Sebab kita dah seolah-olah ada jurang pemisah di antara belia dan golongan orang dewasa. Di mana saja. Tapi kami di Kampung Bukit Wan ni, kami sentiasa praktikkan orang muda disayangi, orang tua dihormati. Sebab tu kita kerap adakan program bersama-sama dengan belia. Contoh, belia suka kelab motosikal. Kita tubuh kelab motosikal Kampung Bukit Wan yang mana ditanggung sepenuhnya oleh JKK. Kita tubuh pusat, wujud satu dewan pusat. Kita tubuh gelanggang bola sepak yang mana tidak ada peruntukan daripada kerajaan. Kita boleh bina satu gelanggang, satu padang bola sepak yang kalaulah peruntukan kerajaan saya rasa 350,000. Tapi kita bina secara bergotong royong, pemuda, puteri dan seluruh orang kampung. Saya rasa ini cukup menarik dan tidak ada di tempat lain. Okey, tanya pasal sambutan Merdeka Raya baru-baru ni. Macam dekat kampung ni. Macam mana sambutan tu diadakan? Okey, macam seperti yang kita tahu, di mana-mana saja apabila ada sambutan hari kemerdekaan, berdekatan dengan sambutan hari raya kita, kita rakun sekali, kita panggil Merdeka Raya. Jadi di tempat kami pun kita ada sambutan secara sendiri dengan keunikan kita sendiri. Contoh, untuk kata nak menyemarakkan lagi rasa cinta kita kepada negara kita, di malam ambang merdeka kita berkumpul di dataran, kita buat persembahan sementara menunggu detik 12 malam. Ada bunga api kita buat, dan
kita ada pertandingan pelita, kita panggil pertandingan pelita Merdeka Raya. Yang mana pelita ni dihias dengan tajuk dia Merdeka Raya. Maknanya orang kata simbolik dengan hari kemerdekaan dan juga hari raya kita. Dan sambutan daripada orang kampung cukup meriah. Dan cik tengok sendiri di rumah-rumah orang kampung mesti ada satu bendera, satu jalur gemilang dan juga satu bendera negeri. Dan ini adalah secara psikologinya boleh orang kata satu kesan yang cukup hebatlah kepada kampung agar mana kita tanam semangat cinta negara ni. Kalau kita pergi di Thailand, cuba kita tengok di rumah-rumah di Thailand. Mana ada rumah yang tidak ada bendera. Jadi saya di Bukit Wan ni, saya cuba praktikkan benda tu. Kalau kita tengok, kita kata dalam 10 tahun dulu, memang kampung kita ni memang ketinggalan lah. Tapi bila kita kata semenjak kita mula buat pertandingan, peringkat awalnya kita buat pertandingan rumah ke rumah saja dulu. Dengan kita kata fikiran idea dari pengurusi CKKK kita buat pertandingan dari rumah ke rumah. Selepas bila kita tengok rumah ke rumah kita tu nampak ada perubahan, kita bagi blok kampung ni kepada 4 zon, A, B, C dan D. Lepas tu kita buat pertandingan antara zon ke zon. Dari situlah maka perubahan demi perubahan bertambahlah masing-masing zon kan. Bila zon ni kita bersatu, jadi kita buat benda tu lebih besar lagi dan lebih banyak lagi perubahannya. Bila kita dah mula buat pertandingan zon, pihak luar jabatan mula buka mata untuk kampung kita. Sejak dari itulah kampung kita mendapat peluang-peluang pertandingan. Itulah. Okey Kak. Okey. Saya rasa patut Kampung Bukit Wan patut dinobatkan sebagai juara Anugerah Desa Cemerlang Peringkat Kebangsaan 2012 kerana keunikannya dan kata ada keistimewaan yang tidak ada di tempat lain. Contoh yang saya bagi tadi, satu perpaduan. Yang mana sebab itulah PN kita sebut satu Malaysia, satu macam-macam sebut, semua ni adalah kerana perpaduan. Perpaduan sebab kalau tidak ada perpaduan di mana-mana pun kita tidak ada boleh melahirkan satu masyarakat yang hebat. Sebab tu di Kampung Bukit Wan walaupun kita berbeza fahaman politik, kita berbeza pandangan, tapi kita boleh duduk semeja untuk merealisasikan sebuah masyarakat yang aman, maju dan menguntungkan. Okey, Kampung Bukit Wan mesti dinobatkan sebagai juara Anugerah Desa Cemerlang Peringkat Kebangsaan 2012 kerana Kampung Bukit Wan mempunyai kehebatannya dan keunikannya tersendiri. Dan Kampung Bukit Wan boleh agi hidup, agi ngelaban. Okey.
tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, memang tidak padan. Cantik bakau itu, banyak yang tergoda, lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapak punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Engkau masih muda, cantik lagi menawan, janganlah kau cari lelaki macam saya. Engkau memang cantik, nanti kau menyesal tiada guna. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapak punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Memang aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, memang tidak padan. Cantik bakau itu, banyak yang tergoda, lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapak punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Engkau masih muda, cantik lagi menawan, janganlah kau cari lelaki macam saya. Engkau memang cantik, nanti kau menyesal tiada guna. Nanti kau menyesal tiada guna. Nanti kau menyesal tiada guna. Sarjana mata memandang kehijauan sawah terbentang, tenangnya sungai mengalir, perahu nelayan ke hilir. Pepohon melambai-lambai, beburung terbang berkicau riang. Di sini kasih tertumpah, indahnya bumi berdua. Malangnya di sana sini, hanya ayah tua yang bekerja. Ibunya
kasihku tertumpah.